tolong jangan buat filem lagi lah lepas ni. Ni tak patut ditayangkan di pawagam ataupun di mana-mana adalah dengan penggunaan AI yang kalau orang yang jakun ataupun tak pandai guna, dia jadi BING AI. Jadi bingai. Sebab kau imagine kau menggunakan AI dekat hujung-hujung pula tu di third act pada waktu babak-babak konon-kononnya ada final battle menggunakan ombak laut, menggunakan haiwan-haiwan laut, menggunakan aksi-aksi silat apa semua kan. Tapi AI dia boleh ubah wajah orang, boleh ubah wajah watak, boleh ubah senapang, boleh ubah keris. Tak konsisten. Dan ia dipaparkan di skrin besar tau. So aku nak tanya, bukan setakat pada pengarah, pada editor semua dalam filem ni. Korang masa dekat dalam bilik editing tu, memang korang rasa benda ni masterpiece ke? Kalau benda ni masterpiece, memang korang master of shit lah. Kenapa benda basic bertumbuk pun kena guna AI? Macam okay. Kalau kau nak gunakan AI, Keris jatuh terlompat. kau nak gunakan AI pada awal-awal tunjuk macam animation apa semua tu, okey lah, fine lah, aku boleh bagi kelepasan lah. Tapi kereta bergerak straight pun kau nak guna AI. Kau hal Mercedes pun kau nak AI kan, orang menumbuk pun kau nak AI kan, orang buka lock Oryx tu dia buka lock lori pakai kelapa, itu pun kau nak AI. Ni aku katakan, kenapa tau aku katakan master of shit, sebab dorang ni sangat-sangat pemalas. Mungkin shot-shot nak kehabisan. Ni aku assume aku bukan fitnah ke apa aku assume sebab apa yang aku nampak daripada filem ni, dorang tak cukup shot ke apa ke, so nak jalan singkat, dorang guna AI je semua. Lepas tu AI pun kalau kau nak guna, come on lah, aku jamin lah filem ni confirm berjuta lah kan. Korang ambil lah AI yang subscribe lah, AI yang berbayar. Kenapa ambil yang free? Bayarlah prompter. Tak pun bayarlah prompter yang betul-betul boleh buat. Bukan tak boleh. Benda apa-apa pun semua ada pakar. Kau pergilah ambil prompter Semalaya punya admin ke apa ke, diorang boleh prompt kan untuk korang. Ni siapa yang prompt kan ni untuk korang ni? Memang totally master of shit lah.